Okey, Leo, owner ada kat tepi kita ni. Apa tadi kita tanya dia, tapi kita tak masuk dalam video lah. Cik, kau tanya. Feedback macam ni bang? Macam dengan package tu, lepas tu DB saya just tukar apa ni MCB ni je untuk selarikan dia dan apa tak nampak serabut lah. Okay, so apa feedback abang? Macam tu lah. Saya rasa kerja ni kemas lah. Lepas siap semua kita nampak macam proper lah semua. Okay. Lepas tu ada juga servis dia bagi, bukan servis lah, macam value added service. Saya boleh tanya lagi, soal jawab lagi. Q&A bang. Q&A. Saya dengan owner ni tadi, owner ni dia sejenis yang mengkaji juga, orang yang mengkaji juga. Saya pun dapat tangkap mula-mula saya dapat tangkap memang owner jenis orang yang mengkaji juga. Jaga-jaga kalau dapat owner macam tu, kena ilmu, kena ada ilmu sikitlah. Walaupun tak banyak pun kena tahu poin-poin dia. InsyaAllah dapat jawab owner. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita hari yang kedua. Yang kedua dekat Kuang. Dekat Kuang. Tas kita dekat sini untuk buat earding dan tanam SPD lah. Disebabkan dekat kawasan ni DB buat DB kita je tukar MCB. Tengok MCB, kita je tukar MCB. Ni lama punya? Lama je. Apa brand pakai? Brand campur-campur, UMS dengan NES. Dengan NES tu, NES. SBE pun ada. Pak. Macam-macam SBE pun ada. So kami datang apa ni? Kami datang. Kami tukarkan sebenarnya main switch dengan ESCB RCCB tu brand EPS. Jadi kita nak dia selari kan. Dia selari tu kita bukan selari lah, satu brand tu nampak cantik lah orang kata. Nampak okey, kita buat EPS je semua. Okey. Ni contoh yang kita belilah. Ada lagi dalam ni, ada lebih. Okey. Ada lebih. C6, C20 dengan C16. Okey. Okey, yang dekat bahagian luar ni. Apa yang dekat luar yang dahsyat? Dekat bahagian luar ni, ini adalah kabel earding. Kabel earding ni kita pakai kabel 10 mega. Okey. Tu belum siap lagi. Dia nanti dia tampal lah, dia patching dekat dinding tu. Okey. Nanti dalam mungkin last kali kot. Mungkin dalam saya akan terangkan nantilah kita kat luar dulu. Okey, cerita sikit. Okey, yang dekat luar ni. Pusing sikit keluar. Yang dekat luar ni. Okey, nanti dekat sini akan lalu pipe. Dan pipe akan masuk ke laluan dulu lah. Pipe akan masuk ke laluan ni lah. So dia lalu dekat, tengok ni. Ni Abang Zahadi yang buat. Boleh Abang Zahadi. Ni boleh. Ini Abang Zahadi yang buat. Okey. Nanti dia akan masuk dekat sini lah. Ni laluan dia. Okey. Kita ada bagi chamber jenis konkrit. Okey. Pada mulanya dekat sini, mula-mula cerita dia, saya confident dekat sini 4 batang ataupun 7 batang rod dah dapat bawah 10 ohm. Tapi di sebaliknya, sebab masuk ke 4 batang, okey, 3 batang setengah dah jumpa batu. 2 batang setengah. 2 batang setengah dah jumpa batu. Okey. Lepas dekat sini 2 batang setengah, okey, dekat situ pusing 3 batang. Kalau pusing. Tengok. Ni Abang Zahadi Ini adalah hasil tangan Brother Brian. Brother Brian. Saya pun tak tahu orang panggil Abang Zahadi Brian. Okey. Dekat sini kita dapat 3 batang rod. 4 batang saya. 4 batang Okey, dekat sini kita dapat 4 batang rod. Okey. Dekat sini
dekat sinilah point yang pertama ni lah yang turun daripada 28 ohm dia turun ke 20 ohm. 20 ohm. So dekat situ dia ada perbezaan dia dalam dekat 9-10 macam tu lah. Ataupun dekat 8 macam tu lah. Okey. Kita tak boleh kat sini. Okey, kita tak boleh tambah road sini, kita tambah lagi untuk point yang 3 ni 1 2 3. Okey, ini adalah heading road point yang ketiga. Ini 4 batang lah. 4 batang. Okey, ini adalah 4 batang. 4 batang ni kita masukkan, kita jack dan kita masukkan, kita ambil bacaan pun dia turun pun daripada 20 ke 14 tak silap. Ke 14. Dia turun sampai, dia turun sikit Ini 4 batang road. Ini tak silap 17. 17. Ya, 17. Agak mencabar. Memang agak mencabar kat sini. Tengok dengan tanah keras. Lepas tu tebing ni. Okay, ini macam biasa. Ini brother kita yang buat. Nampak? Oh, betul lah. Dalam ni. Dalam. Tapi ni Nusyak tu lalu kat tengah tepi dulu. Aku nak kena duduk tangga, aku kena duduk tepi tu. Potong tepi tu. Mana ni? Tak. Ni. Ni aku naik sikit, pusing ni. Oh, pusing ni aku kena duduk buat tangga sini, tangga kau tu. Aku nak kena pusing. Kena potong macam ni. Oh, okey. Tapi kau plan kau macam mana? Kalau kau nak lalu sini tak boleh ni sebab nak masuk grinder tak lepas. Lalu itulah jalan dia. Itulah jalan dia. Kan nanti kalau ni kita siap tangga tu, kau bagi dan trim sikit. Lain belakang siap, tinggal nak. Okey, sila sikit. Ini itu adalah point yang keempat. Okey. Ini point yang keempat kita dapat apa? 14. 14 ohm. Okey. Point yang keempat kita dapat 14 ohm. So 14 ohm tu pun owner nak bawah 10. Okey. So dekat situlah bermulanya saya punya package heading road dah habis 10 batang. Okey. So tak dapat bawah 10 ohm. So dapat apa yang ada lah. Tapi kita dah maklumkan kepada owner jenis yang memahami dia, so dia tambah lagi package ni. So kita tak adalah sampai ke tak charge dia double. Contoh harga dia sekian, kita nak charge sebiji sekian, tak ada. Mungkin kita ambil separuh daripada tu lah. Okey. Separuh daripada tu. So dengan package 5 batang sahaja. Okey. So owner tambah lagi 5 batang, saya punya balance ada lagi 4 batang tak silap. Okey. Okey, dekat sini kita tambah kita 3 batang. 3 batang kat sini. Kat sini 3 batang. Mana 3 batang last. Okey, dekat sana pun 3 batang. Ini adalah point yang last. Okey. Ini adalah point yang last. Okey, masa kita nak tanam benih ni, dia macam piling lah. Dia mula-mula masa dia nak mula hentam tu, dia masuk cantik laju je. Sampai satu tahap 2 batang root setengah, dia dah keras. Memang keras, tak boleh masuk langsung. Memang tak boleh masuk langsung. Yang tak boleh masuk langsung tu rupa-rupanya ini kalau kita tengok ni adalah batu asal dia lah. Nasib baik dia tunjuk, dia tinggalkan kesan ni. Ini adalah saya rasa batu dekat bawah. Okay, dia bukan base, saya rasa dia bukan base dari base rumah ni. Okey, boleh stop jap. Aku Saya rasa ini bukan base ataupun lapisan untuk buat permukaan untuk asas building rumah ni. Okey, ini adalah saya rasa tanah asal. Sebab kalau nak kata dia tanah tambak, tak mungkin sampai panjang. Okey, kalau tanah tambak mungkin sampai lepas ni lah. So dekat sini mungkin tanah asal lah yang kat dalam tu. Okey. So kat depan tu ia tanah tambak. Dekat depan tu ia tanah tambak. Dekat depan sana lah mula-mula. So jadi keputusan akhir ohm yang kita dapat capai adalah 11.5 something macam tu lah. 11.5. So owner cakap nak tambah, tapi owner call saya malam semalam, owner cakap tak jadi
So jadi kita stay dengan 11.5 ohm je. Okey. Kalau macam tu ada owner tanya soalan kat saya lah. Okey, kalau macam tu 11.5 tu okey ke? Okey ke? So kalau bagi saya cakap resistance dia dekat-dekat dengan 10, dia beza dia 1.5 je. Saya rasa ini pendapat saya, tak tahulah pendapat anda macam mana. Saya rasa 11.5 ohm, beza dia 1.5. Okey, 1.5 tu saya rasa yalah, dia masih boleh berfungsi, tapi dia tak secekap macam TMB punya spek 5 ohm. Dia tak secekap 0 ohm lah. Kalau bawah 10 tu kiranya resistance bagus, tapi dekat 11 tu dia bukan tak bagus, dia masih dah bagus. Tapi kalau macam orang cakap, kalau pressure tu dia dapat B minus lah, macam tu. Ataupun A minus, A plus, ni A minus, dia dapat A minus, contoh macam tu lah. So macam tu lah kita punya apa ni orang cakap, kiasan dia. Okay, kita pun dah penat. Okay, so jadi untuk yang dekat dalam rumah, nanti kita akan tunjuk lah. Okay, Kalau rumah kau dah buat installation lah? dalam rumah belum lagi. Nanti okay, dalam rumah saya ingat nak buat installation. Okay, cuma dalam rumah kita settle kat luar dulu. Nanti dah settle, insyaAllah dah settle, kita akan buat installation. Untuk satu lagi, masa pemerhatian saya masa saya buka DB tadi saya buka DB, dekat situ ada kabel neutral, dia buat merit joint. Okay, itu memang orang tak tahulah orang mana, orang apa yang buat, memang sambung macam tu tak boleh lah, memang tak boleh. So saya kena buat installation test juga. Okay, installation test saya kena tukarkan bateri ke 448 ke 88 bateri tu saya kena tukar, bagi dia baca dengan lebih tepat lagi lah. Okay? Sebab kalau tak tukar bateri pun dia boleh jadi bacaan tu sebenarnya short, tapi dia boleh jadi OL juga. So jadi saya belajar, saya kena standby bateri juga macam mana pun. Bateri dah beli belum? Dah beli dah. Dah beli. Alkalin. Okay. So jadi awak nak cakap apa? Tak ada kot, kita tekan dulu nanti. Tak apa, nanti abang tadi cakap dalam rumah nanti kot. Tak payahlah kau cakap lah habis. Dah pandai cakap tu. Kan? Sama je, okey. Dah. Okay, Assalamualaikum. Lunjo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat saya, kepada supporter saya terima kasih sebab tengok video saya ni lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Okay, sekarang ni dah pukul 10. Saya datang tadi, saya dengan Abang Zahari datang pukul 8 dekat site, dekat rumah ni. So masing-masing buat kerja masing-masing. Abang Zahari buat kat luar, saya buat kat dalam. Kadang Abang Zahari ada buat kat dalam, saya buat kat luar. Lepas tu sama-sama tolong lah. Okay, sama-sama tolong. Alhamdulillah hari ni kerja ataupun job agak mencabar juga. Sebab adalah kalau video yang saya masuk sebelum ni, earthing dekat sini yang tanam mula, dia dapat bacaan 27 dan dekat sini masuk 3 batang rod. Lepas tu kita ada tambah lagi kat belakang sana, sampai dah ke belakang sana separuh, kiranya separuh kita dah tambah rumah ni. Okay, kesemuanya adalah 20 batang earthing rod brand Thai Poly. Okay, sebab apa kita pakai Thai Poly? Kalau kita pakai Blackburn, saya rasa hari ketiga baru siap. So Thai Poly ni dia punya kita nak kerja tu senang, dia lebih keras dan dia tak beberapa lembut sangatlah. Okey. Untuk
air ni dengan jayanya alhamdulillah siap projek dekat Kuang, okey, dekat Kuang, dekat Petronas Kuang lah. Okey, ini adalah kalau kita tengok ni, ini adalah laluan kabel earding dia. Okey, laluan kabel earding ke chamber sana. Okey. Dia pergi ke chamber sana lah. Chamber dan dia tawaf lagi. Okey. Earding ni dia agak special sebab earding ni kita integrate dengan SPD sebab kalau ikutkan saya rasa orang dah tahu benda ni. Yang mana yang follow dia tahu. Kalau nak pasang SPD, earding road pembumian haruslah di bawah 10 ohm. Bawah 10 ohm atau kalau 5 ohm, bawah 5 ohm lagi bagus. Okey, lagi efisien. Untuk rumah ni kita dapat 20 batang rod, kita cuma dapat 11.5. 11.5 tu dia dekat 10, tapi dia 1.5 lagi beza dia nak sampai ke 10. Jadi dia pendapat saya masih boleh pakai lagi, masih boleh digunakan lagi dengan SPD, cuma dia ada kekurangan, ada pro and con ataupun kontra dekat situ lah. So macam dia bacaan ni macam kita dapat periksa lah. Kalau dapat A+ tu memang bawah betul, bawah 10 lah. Kalau katakan apa ni A+, apa tah nama satu, A- tu so kategori yang kita dapat bacaan tu macam umpamanya A-. Okay. A- dapat bawah 11.5 macam tu lah. So ada owner suruh tambah, tapi malam tu owner call cakap tak perlu tambah lah sebab apa, mungkin owner risau tak dapat, so tak dapat macam ni lah. Okay, untuk cerita pasal tu, earding ni 10, lepas tu earding ni 10 batang rod yang mana yang dulu. Okay, so saya tambah lagi 5. Ini free gift ya, 5 sebab dekat rumah saya memang dalam store banyak rod trampolin ni. Saya bawa datang job ni, kita dah melalui pengalaman kita dah tahu dah. Kalau kawasan dekat tanah ni dia mungkin lebih pada 10 lah, sebab yalah kita tahulah. So bawa lebih. So yang 5 tu saya bagi, yang 5 lagi owner tambah. Okay. So owner tambah, kita kenakan charge harga macam separuh daripada package 10 tu lah. Okay. Okay. Ini adalah table earding. Cik, saya nak masuk rumah. Gambar. Okay, untuk rumah ni kita saya berdasarkan quotation saya cuma selarikan MCB ni dengan main switch ataupun dengan RCCB ni, sebab sebelum ni MCB ni dia guna yang brand lain-lain punya, so dia macam tak balance, kejap ada tinggi, sekejap ada terkeluar lebih. So sekarang ni kita balancekan dia lah, kita balancekan dia nampak macam cantik sikit, alhamdulillah. So atas tu main switch, okay, atas 63, ini LCB 0.1. saya pun tak perasan betul lagi, letak saya masukkan quotation masuk 30. Tapi okay, untuk insulation rumah ni, okay, orang cakap penyerahan ataupun handover dekat customer, saya dah buat insulation untuk wiring rumah beliau. Result apa, keputusan insulation tu menunjukkan kabel, keadaan kabel ataupun penebat kabel tu masih selamat digunakan lagi. Okay, sebab earding apa, kita test kabel earding dengan kabel neutral untuk rumah ni dapat 5.5 ke atas lah, 5 ke atas.
5 ke atas. So ada setengah rumah yang kita test dengan neutral dia pun dah memang drop 0.0 ada, 0.1 ada. So untuk rumah ni dia walaupun kena kilat banyak kali, walaupun kena kilat banyak kali, tapi kabel dia masih dalam keadaan okey, boleh digunakan lagi. Okey, tapi adalah equipment macam kipas yang dah rosak. Macam kipas ni contoh, lampu ni Lampu tu elok. lampu tu elok, ada lampu tandas lah, lampu tandas kat dalam tandas. So kita tak perlu masuk sampai ke dalam, kita cuma tas kita sampai dekat sini je. Hanya dekat sini je. Okey, ini DB kita tukar kat NCB macam biasa. Kita akan belakan C32 ni. Ada orang cakap tak boleh pakai C32, tapi dalam buku isi cakap boleh pakai, hanya ring circuit saja. Okay, ring circuit. So jadi pada mulanya sebab apa saya bagi 32 ni, sebab kabel rumah ni dia ada macam 2.5, tapi dia lilit sama-sama masuk dekat C32. Saya ingat ke itu adalah ring circuit. Bila saya test continuity, bukan, itu lain-lain. Okay, so jadi inilah hasil kerja kita, alhamdulillah. Yang ni pun tu kabel kita bagi kabel tune kabel tune kabel. Spek dia sama macam kabel Mega, cuma Mega lagi okey lah. Mega lagi okey. Okey, untuk yang ini adalah ini. Yap, saya ambil tangga. Kursi boleh? Boleh. Okey. Ini adalah DB brand Isotech. Okey, brand Isotech. Dia seakan-akan EPS, brand EPS. Cuma apa yang saya nak bagi tahu, DB ni brand DB ni kalau yang besar dia boleh buka, cuma kelebihan dia boleh buka bawah, boleh buka dekat atas. Senang untuk kita lay kabel, untuk masukkan kabel kat dalam tu, berbanding dengan brand EPS. Saya rasa EPS dia ada juga brand macam tu, tapi tak tahu, jarang jumpa kedai lah. Okey, untuk package rumah ni owner bayar yang seakan 4,000. Sorry, tersebut harga pula, minta maaf. So macam tu lah, dekat-dekat tu lah. Okey, untuk rumah ni saya bagi SPD Search Protection Device term lead. Macam tu lah, term lead. Habis brand dia Terasaki lah, brand Terasaki, made in Japan. Okay, so untuk brand ni macam saya cakap tadi, dia ada dua neutral. So neutral daripada income masuk dekat sini, dan dia boleh outgoing pergi dekat DB. Okay, ada dua neutral. Saya tak tunjuk pula, saya dah tutup. Minta maaf lah. Okay, kita check voltage lah. Jumpa. Kenapa dapat ni? Okey, ni sebab dengan neutral. Sebab dengan neutral. Ni Kau nampak. Aku dah tahu. Ada. Ni. Okey, 230. 221 kan? Okey, ni bacaan dia 221. Tinggi pula. 221 kan? Tinggi pula. Dah okey tu. Bacaan dia tinggi. Macam dia okey sikit. Dia okey sikit. Dia kejap. Okey, voltage dia ni rumah ni, okey, untuk pengetahuan anda, voltage rumah ni kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik. Okey, kita check sekali lagi 221 tadi. Okey, sekarang ni kita check lagi. Okey. 221. Okey, 221. 221. So tadi mungkin maghrib penggunaan tinggi, so sekarang pun orang dah mungkin dah keluar pergi makan ke apa kan. Dah turun sikit. Lepas tu dia voltage naik lah. Tadi voltage 204. 204. Okey. Untuk package untuk rumah ni saya bagi Saya bagi SPD team lab Terasaki, main switch brand ABB, dan ada terminal block lah kat situ untuk senang kita mudahkan pasang. Sebab kita nak kena jaga ni benda ni, yang DB plastik ni, DB ni plastik, kita nak kena jaga DB plastik ni.
Sebab saya pun tak boleh nak buat macam mana. Kabel 16 ni kita nak bend dia bukan kena bend slow-slow. Memang kita nak kena bend betul-betul kuat guna tenaga. Walhal 25 pun memang berpeluh. 25, 35. Oh, kalau nak buat tu memang teruk kalau nak buat dia. Okay, so dekat di sebalik SPD ni, di sebalik box SPD ni, dekat belakang ni ada kita punya kabel reading untuk keluar ke chamber lah. Okay. So untuk rumah ni tadi kita check dia punya voltage dapat 221. Okay, dia masih dalam range lagi. Tapi dia ada time dia akan drop, betul-betul drop. Tapi barang-barang dalam rumah dia akan jadi macam apa? Macam dimmer, macam berkelip-kelip. Dia kadang malap, kejap-kejap terang. Macam itulah. Okay. So untuk stop. Stop. Sebenarnya terjadinya sebab apa bukan terjadinya, tujuan saya dipanggil untuk datang ke sini untuk buat SPD dengan bedding. Okay, sebab owner bagi tahu dekat saya masa saya datang sini, soket plug bila kilat ni, kawasan kilat bila kilat hentam je soket plug dekat bawah TV tu, ada keluar macam spark macam naga ni lah. So saya pun baru sekejap tadi buat insulation test. Sebelum ni saya tak buat pun. Saya memang cakap kalau katakan dia punya rumah, kalau katakan owner punya rumah ni ada cable short, dah lama dah duduk macam ni, dia akan trip. Okay? Dia sebelum ni pun rumah owner ni pakai 300 RCCB 300M. So saya datang, saya tukar yang 100 ni lah. Okay, minta maaf sebab saya sepatutnya kena tukar 0.03. Kalau tukar 0.03 takut hujan sikit, kalau sensitif sangat pun nanti yelah, owner memang nak layan benda ni trip. Agak renyah lah nak layan benda ni trip kalau 0.3. So lagipun 0.1 je saya ada time tu. So saya bagi yang ni je lah, 0.1. So jadi itu je. Lagi ada apa lagi? Ada cerita? Tak ada apa lah. Okay, dengan ni alhamdulillah dah settle yang kerja saya. Apa-apa kita jumpa next video hari Selasa dekat Shah Alam section 13. Okay? Ni kalau siapa nak dapatkan perkhidmatan macam mana? Kalau siapa-siapa nak dapatkan perkhidmatan Alif Team Engineering, sama ada inspection, sama ada nak troubleshoot, boleh call dekat nombor dekat bawah tu lah. Saya selalu video saya kalau tak nombor. Okay? Call ataupun WhatsApp. Dia kalau call ni ada ayat tertentu lah saya akan jawab. Lepas tu kalau macam saya tak jawab tu mungkin saya tengah buat kerja, anak WhatsApp je. So semalam ada orang hantar nak check bil elektrik tinggi. Tapi saya tak sorry bang, lupa nak balas. Tak apa, nanti saya balas. Okey, Leo, owner ada kat tepi kita ni. Apa tadi kita tanya dia, tapi kita tak masuk dalam video lah. Cik, kau tanya. Cik, macam mana? Cik, tuan ni. Tak ada ni suara dia, Cik. Tak masuk. Suara je. Ni tanya tu. Suara je bang. Suara je dia macam feedback lah. Dia akan tanya abang. Soalan apa yang patut saya tanya abang? Saya pun tak tahu ni, baru first time ni. Memang nak belajar. Tak. Tanyalah feedback abang ni macam mana. Feedback macam ni abang? Macam dengan package tu, lepas tu DB saya just tukar apa ni MCB ni je untuk selarikan dia, dan apa tak nampak serabut lah. Okay, so apa feedback abang? Macam tu lah. Saya rasa kerja ni kemas lah.
Lepas siap semua kita nampak macam Alhamdulillah. macam proper lah semua. Okay. Lepas tu ada juga servis dia bagi, bukan servis lah, macam value added service. Siap boleh tanya lagi, soal jawab lagi. Q&A bang. Q&A. Saya dengan owner ni tadi, owner ni dia sejenis yang mengkaji juga, orang yang mengkaji juga. Saya pun dapat tangkap mula-mula saya dapat tangkap memang owner jenis orang yang mengkaji juga. Jaga-jaga kalau dapat owner macam tu, kena ilmu, kena ada ilmu sikit lah. Walaupun tak banyak pun kena tahu poin-poin dia. InsyaAllah dapat jawab. Owner ni pun detail juga sebab benda soalan tu saya tak soalan tu tak terlintas dekat fikiran saya. Tapi dengan soalan yang owner bagi tahu kat saya boleh belajar dari situ. So maksudnya kau jawab betul tak ni? Owner tanya betul tak? Dia tak semestinya benda tu kekal lama. Benda tu tak kekal lama. Contoh owner tak edding, resistant edding ni dia boleh bertukar tak? Dia boleh berubah tak? Sama ada dia naik ke ataupun dia berkurang. So saya fikir-fikir balik, betul juga Dia boleh berubah. Sedangkan manusia tak pun banyak boleh berubah. Kalau berubah pun tak banyak lah. Dia tak turun drastik sangat lah. Melainkan kalau apa yang menyebabkan melainkan kalau tiba-tiba bawah rumah ni ada gempa bumi. Tak, bukan ada air. Kita stop dulu sebab ada kereta. Ni saya nak kena alih kereta. So take terbaik.